Nama pendek ke, nama popular ke, nama panjang ke, nama famous ke? Nama 3 suku. Nama saya ke nama bapak saya? Kau ada Dia nama tanya ke nama tidak? atuk lu tu. Action, diam. Silent. Nama saya Cikgu Mu menggantikan Cikgu Nu. Gua dah masuk dah ni. Mana cikgu ni ya? Dah ya cikgu ni. Cikgu lambat sangat. Aware. Oh, comel. Apa? Saya, orang panggil saya Lantodak, tapi nama saya Azlan. Hobi dulu mancing. Sekarang ni tak ada. Asal saya daripada Johor. Okay, hobi apa? Hobi saya Aish. Awak siapa nama? Saya Neti. Hedi. Oh, comel. Awak? Saya, orang panggil saya Lantodak, tapi nama saya Azlan. Betul tak? Saya ni masuk budak-budak orang ni. Pada duduk faham lah senyap. Selamat pagi murid-murid. Ni cikgu dah sampai dah. Nama saya Cikgu Mu menggantikan Cikgu Nu. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. Yang tu kenapa tak cakap? Juga apa? Tak, kau pun nak cakap ni sebenarnya. Dia tak apa hal cikgu lambat. Tak nak ucap selamat pagi ke tidak? Kena ucap ke? Siapa ketua kelas kat sini? Mana ada kebetulan baru masuk kan. Belum lantik lagi. Lantik pun belum lagi. Ni depan ni cikgu. Tak apalah, saya lantiklah sendiri. Tapi Saya lantik sendiri ya. Tu yang baju merah biru tu ketua kelas. Gua ketua. Ya. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi, cikgu. Ya, selamat pagi, duduk. Saya menggantikan Cikgu Nu sebab dia bersalin. Tak, kenapa cikgu Nur pula? Saya juga pagi. Kita akan adakan sesi suai kenal ya. Ya, Okey, kita mulakan daripada yang kat depan ni. Halo. Boleh bagi saya tahu nama? Fahmi. Tu je, nama bapak tak ada? Ada comel ni nama dia. Ma'ruf. Okay. Asal dari mana? Lu adik-adik Rahim Ma'ruf Ada 3 negeri. Gaya dia macam. Okey. Selangor, Melaka, 9. Oh, 3 negeri sekali? Lu daripada Selangor ke Negeri Sembilan ke Melaka? Pilih. Oh, bagus lah jawapan. Yang hobi? Hobi dulu mancing. Sekarang? Sekarang ni tak ada. Tak ada. Ada. Buat apa? Macam mana boleh Buat tak tahu. Persoalan dia sekarang. Buat. Okey. Cita-cita? Cita-cita nak jadi askar. Dia jadi askar. Macam tak kena je. Okey, dah duduk. Okey, yang belakang tu. Apa ni lu ni? Cepat bangun. Kenalkan diri ya. Bangun Bangun. Nama siapa? Nama gua. Nama pendek ke, nama popular ke, nama panjang ke, nama famous ke? Nama 3 suku. Gua memang tak 3 suku ni. Okey. Gua punya nama Azlan bin Kadir, tapi budak-budak semua panggil gua Lantodak. Tang mana todaknya tu? Sebab gua dulu lahir daripada Singapura. Singapura kan kena langgar dengan todak. Itu yang budak-budak panggil gua Lantodak tu. Hobi? Hobi gua lah. Gua suka murah awet. Comel ni. Okey, cita-cita pula. Udah. Cita-cita. Baru nak buat. Cita-cita gua nak jadi film star. Itu je. Yelah. Dah duduk. Yang banyak cerita, duduk. Kamu nak tanya lah lagi. Dah duduk. Awak cikgu ke saya cikgu? Gentle lah cikgu ni Aduh. Yang sebelah. Yang Ayu. Saya dari Ahmad Saiz. Asal dari mana? Asal saya daripada Johor. Okey, hobi apa? Hobi saya baca buku. Baca buku. Okey, bagus. Baca buku je? Bagus lah. Ulat buku lah ni. Banyak. Bagus lah. Inilah ciri-ciri seorang isteri yang baik.
Mak. Alah. Bukannya aku pun bapak aku di sekolah. Sekarang sekolah. Alah. Cita-cita? Tak, lu faham gelap apa yang batuk-batuk kat depan tu dah. Hei. Ah. Ini macam dah. Yang ni kenapa lambat? Okey, tak apa, yang belakang tu duduk dulu. Yang ni kenapa lambat? Kau suka jawapan. Okey, bangun. Perkenalkan diri. Bangun pula. Nama siapa? Nama saya ke nama bapak saya? Kau ada Dia nama tanya nama tidak? atuk lu tu. What? Atuk. Saya. Ahmad Jais. Okay. Nama sendiri tak ada? Saya. Nama saya. Balik balik ni makan. Ada siapa? Kan? Nama sama nama ni. Asal mana? Tak tahu. Okay, asal boleh lah ya. Jawapan tu. Kita lock jawapan tu. Okay, asal boleh je lah. Okay, hobi? Saya tak tahu nama dia begini sebab saya memang tak suka lah campur-campur sini. Bukan hobi lu suka lepak dengan gua. Aku tak suka lah. Cita-cita? Dah, udah. Cita-cita? Cita-cita dia sama macam cita-cita saya. Ya, duduk bawah. Duduk bawah. Duduk bawah cikgu. Saya nak jadi lawyer. Gaya buruk lah. Bukan yang cikgu ni. Bukan lu nak jadi bintang superstar ke? Tak nak lah. Awak lah. Okey, dah. Duduk. Sila Katanya duduk. nak jadi superstar, nak jadi diva, nak jadi model. Oi, model. Kenapa tukar pula cita-cita lu ni? Dah bunyi loceng. Jadi kita akan pergi berehat dulu ya. Hai, Ya. Loceng dah bunyi. tak, gua tunggu daripada tadi lagi nak belajar. Dah sekarang waktu rehat silakan keluar daripada kelas saya. Saya pun Apa nak cikgu ni balik juga. senang buat duit, Okey, bye-bye. Cikgu ni senang buat duit Tak apa, saya lantik sendiri ya. Eloklah. Saya lantik awak. Yang baju merah biru ni. Itu kelas. Gua betul. Ya. Okey, mulakan dengan yang kat depan ni. Yang pakai spek mata. Cepatlah. Pada lu faham lah senyap apa. Nama siapa? Okey, bangun. Dah balik. Nak sila perkenalkan diri awak. Bangun pula. Selamat pagi murid-murid. Selamat Pagi, cikgu. Pagi cikgu. Pilih. Oh bagus jawapan. Yang Tahu tak tahu nama saya? Abang memang suka jawapan lu. nak tahulah. Bangun. Tak apalah. Cita-cita. Saya nak jadi lawyer. Macam ni nak jadi Bukan lu nak lawyer. jadi Boleh lah. bintang superstar kat gua. Hmm. Bagus lah. Kalau Okey, masih dah. sakit boleh lawak-lawak Dah boleh duduk.